do is play with you. Sumpah seram warna merah dia ni. Aku dah macam bomoh kat sini. Harap korang nampak lah Kamar ya. Anyways, hi, Assalamualaikum semua orang. Kamar Nasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. Kita ke atas sikit. Yeah, perfect. So, hari ni kembali lagi kita di segmen creepy. Sekejap, memang terlalu ni lah. Dengan bantuan iPad di sini. Oh, lagilah macam hantu. Aku tak tahulah. Dah tak ada lighting. Mungkin ni kena rendahkan. Oh, sebab kamar shoot malam. That's why bilik kamar ni gelap semacam. So macam ni lah lighting dia kalau shoot malam ya. Harap korang bersabar. So hari ni kita kembali lagi di segmen creepy. Dan kali ni kamar ada satu kisah seram. Bukan satu subscriber. Satu subscriber dia kongsikan kisah seram. Tapi kisah seram dia banyak gila. Rasanya dalam 11 kot. So maybe like short kisah seram lah. Tapi tu semua pengalaman dia, keluarga dia. Daripada dia kecil sampailah dia besar. Ada kisah tentang rumah yang kosong, gangguan asrama, saka, histeria, sihir dan macam-macam lagi daripada seorang subscriber ni. So macam biasa, jom kita baca doa dulu. Mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. Rabbi a'udhu bika min hamazati syayatin wa a'udhu bika Rabbi an yahdurun. So subscriber ni gelarkan nama dia Chah. So thank you Chah sebab selalu tengok video-video Kamar since PKP lagi dia kata. Sebab Kamar memang start YouTube ni daripada PKP tau. So memang lama dah dia selalu tengok cerita-cerita creepy ni. So kisah pertama ni berlaku dekat rumah Chah sendiri. Rumah Chah ni jenis flat yang bila buka pintu rumah memang terus nampak pintu rumah jiran depan mata dia. Nak dijadikan cerita, rumah sebelah rumah Chah ni dah lama kosong tau. Dan menurut mak dia, dulu ada seorang lelaki India yang tinggal seorang-seorang dekat dalam rumah tu. Kerja dia sebagai security guard kilang dan dikatakan meninggal dunia akibat serangan jantung guys. Lepas kejadian tu, rumah tu terus kosong bertahun-tahun. So awal-awalnya Chah ni tak adalah fikir apa-apa sangat. Tapi ada satu hari ni, dia pernah nampak satu kelibat melintas laju masuk ke dalam rumah kosong tu. Dan disebabkan jenis-jenis yang tak suka fikir benda bukan-bukan kan, dia cubalah sedapkan hati dia. Dia buat tak tahu je lah. Tapi ada satu kejadian yang agak pelik berlaku masa dia balik kampung. Jiran dia ni diorang panggil Cik Sal. So Cik Sal selalu bangun awal pagi sebelum subuh sebab Cik Sal ni meniaga. Masa nak pergi letak barang dalam kereta, Cik Sal ternampak ada satu lembaga hitam yang sangat besar berdiri depan rumah diorang. Dan lembaga tu cuma berdiri dan memandang. Lepas kejadian tu, diorang terjumpa seekor ular mati dalam longkang kecil depan rumah. Masa tu diorang cuba nak berfikir positif lagi sebab kawasan sekitar tu memang masih ada semak samun. Disebabkan rumah sebelah tu kosong dah sangat lama kan, keluarga Chah pun letaklah mangga dan jadikan rumah tu sebagai stor simpan barang. Tapi setiap kali Chah masuk dalam rumah kosong tu, dia memang akan rasa sejuk yang pelik tau. Bukan sejuk yang biasa, macam ada sesuatu yang sedang memerhati dalam rumah tu. So satu hari ni, dia masuk sebab nak tengok anak-anak kucing yang baru dilahirkan dalam rumah tu. Kucing-kucing tu masuk melalui tingkap belakang. Tingkap belakang tu memang dah rosak tau. So masa dia melangkah masuk je, kepala dia auto sakit terus pening macam migraine tau. Aura rumah tu terasa sangat berat. Rumah tu pula sebenarnya dah hampir 20 ke 30 tahun tak berpenghuni. So mestilah ada sesuatu yang menetap dekat situ kan. Wallahualam. Tapi yang pasti setiap kali masuk, dia rasa macam ada something yang memerhatikan setiap pergerakan dia. Sampai kadang-kadang pening kepala dia tu rasa nak pitam tau. Dan sampai ke hari ni sebenarnya rumah tu masih kosong. Dan rumah tu masih berjiran lah dengan keluarga Chah. And menurut mak dia pula, rumah yang diorang duduki sekarang ni dikatakan ada jin Islam yang menumpang. Betul atau tak? Wallahualam. So itulah misteri rumah kosong dekat sebelah rumah dia. Sampai hari ni tau korang. Gila.
So, kisah kedua pula ni melibatkan ayah Chah. Masa kecil dulu, ayah dia pernah bekerja sebagai operator kilang dan selepas beberapa tahun, ayah dia dinaikkan pangkat. Tapi, lepas kenaikan pangkat tu, macam-macam perkara berlaku. Kamu rasa korang dah boleh agak kenapa? Ayah dia kerap sakit yang tak diketahui puncanya tau. Sampai akhirnya ayah dia kehilangan pekerjaan tersebut. Masa tu Chah masih budak lagi kan, macam darjah 3, darjah 4 macam tu. So sepanjang tempoh ayah dia sakit kan, Chah kerap mimpi benda-benda yang menakutkan. Mimpi pertama dia adalah seekor anjing hitam yang sangat besar cuba nak terkam dia. Besar anjing tu bukan macam anjing biasa tau, lebih besar daripada manusia. Dalam mimpi tu, dia tengah dokong anak kucing hitam kesayangan dia dan bila dia nampak anjing tu, dia terus menyorok dalam semak sambil dia berbisik dekat kucing tu supaya diam. Tapi anjing tu macam tahu lokasi dia. Tiba-tiba muncul semula dan terus menerkam. Masa itulah dia terjaga dari tidur. Mimpi kedua pula lagi menyeramkan. Dia nampak diri dia sendiri tengah naik tangga menuju ke taman permainan. Tapi setiap anak tangga dipenuhi ular yang berselirat dekat kaki dia. Kemudian salah seekor ular tu mematuk kaki dia dan sekali lagi dia terjaga. Weh, tu memang bukan mimpi-mimpi biasa tau. Itu orang kata simptom-simptom. Tu memang dah nampak dah hin-hin daripada mimpi. Masa tu yelah dia tak faham lagi apa maksud mimpi-mimpi tu sebab masih budak kan. Tapi bila dia dah besar, mak dia ceritakan yang sebenarnya ayah dia ni dah terkena sihir dah. So masa tengah berubat, keluar paku berkarat, muntah darah dan dalam muntah tu ada juga rambut dan kaca. Korang bayangkan betapa teruknya sihir yang dihantar ni. Dan bila dengar semua cerita tu, Chah jadi tertanya lah adakah mimpi-mimpi yang dia alami masa kecil tu sebenarnya satu petunjuk ataupun sekadar kebetulan. Biasalah orang tak boleh tu tengok kita ni naik sikit. Naik pangkat pun kau tak puas hati sampai hantar sihir. Sihir yang teruk pula tu sampai orang tu hilang pekerjaan tu. Punyalah dengki. So kita sambung dengan kisah ketiga. Pengalaman Chah masa dia tinggal di asrama. Dia mula masuk asrama masa tingkatan 3. Asrama dia ni ada 2 tingkat tau. Tingkat atas untuk pelajar tingkatan 1 dan 2. Tingkat bawah pula untuk senior tingkatan 3 sampai tingkatan 5. Setiap dorm ada 4 bilik dan setiap bilik pula dihuni dengan 8 orang pelajar yang bercampur-campur umur. So nak dijadikan cerita, dorm yang Chah duduk ni dikenali sebagai dorm D. Dan dorm D ni memang terkenal dengan satu perkara yang sangat pelik. Setiap malam, tepat setiap malam lah korang, akan ada bunyi guli. Bunyi guli tu melantun lepas tu bergolek-golek. Kadang-kadang bunyi hanger jatuh. Kadang-kadang bunyi macam orang heret katil dan alihkan loka ke besi. So mula-mula senior memang ingatkan budak-budak kan, budak junior buat perangai, main-main. Ada seorang senior yang Chah gelarkan sebagai Kak Lia siap menjerit lagi. Woi, siapa main guli tengah malam ni? Pegang hanger pun tak reti ke? Tapi seorang lagi senior, dia terus tegur. Jangan tegur. Masa tu lah baru senior tu buka cerita. Rupa-rupanya senior-senior sebelum diorang pun memang pernah mengalami benda yang sama. Dan setiap kali dengar bunyi guli, diorang ni akan naik ke tingkat atas untuk marah junior. Tapi peliknya tak pernah sekali pun diorang jumpa guli. Pernah satu masa tu, diorang buat spot check mengejut tau. Semua loka junior digeledah, semua barang diperiksa. Baju memang habis bersepah tapi hasilnya kosong korang. Memang tak jumpa sebiji guli pun. Bayangkan bunyi guli tu setiap malam tau. Tapi punca bunyi tu langsung tak pernah ditemui. Sampai akhirnya diorang semua dah penat nak menyiasat. Dan bila jam dah menunjukkan pukul 12 malam dan bunyi tu dah start dengar, semua orang cuma macam dah start dah. Patutlah macam tu kan. Dan sambung tidur macam biasa. Sebab dah jadi macam rutin weh. Tapi bagi Kamal lah kan, kalau Kamal kat situ belum tentu aku boleh biasakan diri weh. Sebab bunyi guli tengah malam ni memang antara benda yang selalu dikaitkan dengan cerita-cerita seram dalam Malaysia, lagi-lagi dalam kalangan orang Melayu.
Salahnya, bunyi guli ni kadang-kadang bukannya pukul 12.30 malam tau. Petang-petang pun boleh jadi. Padahal bila tanya jiran, adik awak tengah main guli ke? Sorry, kita orang semua kat kampung. Tak ada siapa dalam rumah tu. Apa dengar bunyi guli daripada sebelah? Aku seram bab-bab guli ni. Okey, kita sambung kepada kisah seterusnya. Masa ni Chah masih tingkatan 3 juga tau. Dan kisah ni agak pelik sebab sampai ke hari ni dia sendiri tak pasti sama ada benda tu mimpi ataupun betul-betul berlaku. So ada satu pagi ni Chah terjaga sebab ada suara perempuan yang sangat lembut mengejutkan dia. Suara tu panggil nama Chah. Aisyah nama panjang dia, Aisyah. Bangun, dah gosok baju ke belum? Dia tak tanya dah siap belum. Jalan-jalan dengan sepatu daku. Sorry. Suara tu katanya lembut sangat, merdu, tenang. Macam suara seorang kakak yang sedang kejutkan adik dia. Macam tu. Tapi dalam keadaan mamai, Chah siap jawab lagi. Belum lagi. Tapi suara tu balas, bangunlah, gosok baju dulu. Jadi Chah pun macam bangun, dia gosok-gosok mata. Okey, ni seram. Dia pandang sekeliling, tak ada orang babe. Lampu bilik dia masih menyala. Dia ternampak ada seorang senior tengah tidur dekat tengah-tengah bilik tu. Tapi tengah tidur lah. Masa tu dia fikir mungkin ada pelajar lain yang lepak tadi yang terlupa nak tutup lampu. So tanpa fikir panjang, dia pun ambil lah baju, dia pergilah bilik setrika. Tapi masa nak berjalan ke sana, dia mula perasan sesuatu. Semua bilik masih senyap, semua orang masih tidur. Dia tengok bilik warden masih gelap. Dia tengok tingkat atas masih sunyi, tak ada seorang pun yang dah bangun. Tapi sebabkan dia dah terlajak bangun, dia teruskan je lah gosok baju. Tak lama kemudian ada seorang warden ni, dia start buat rondaan dan dia kejutkan semua pelajar untuk bangun solat subuh. Masa tu lah Chah baru sedar, lah rupanya baru pukul 5 pagi. Lepas balik sekolah, dia start tanya dekat senior dengan warden, siapa kejut saya pagi tadi? Tapi semua orang jawab benda yang sama. Tak ada siapa. Tak ada seorang pun yang pergi kejut dia. Jadi persoalannya, kalau bukan senior, kalau bukan warden, siapa yang panggil nama dia? Yang lebih menyeramkan, dia bukan dengar suara tau, siap bersembang dengan suara tu. Faham tak? Macam suara tu menjawab. Menjawab pertanyaan dia, membalas balik apa yang dia kata kan. Sebab tu sampai sekarang dia masih tertanya-tanya tau, dia mimpi ke ataupun memang ada sesuatu yang kejutkan dia pagi tu. Sebab dia sampai betul-betul bangun dan pergi gosok baju kot. Tapi kisah yang paling mendebarkan bagi Kamal lah adalah kisah histeria yang berlaku dekat asrama dia. Masa tu Chah dah tingkatan 4 dah. Ada 2 orang junior tingkatan 1 yang sangat rapat tau. So kita gelarkan diorang sebagai Hana dan seorang lagi Lily. So menurut Chah, kalau seorang kena rasuk, seorang lagi biasanya akan terkena juga. Macam ada kaitan yang pelik antara diorang berdua ni, Hana dan Lily. So ada satu hari ni, masa tu petang, hari Ahad, lepas solat asar macam tu, pelajar-pelajar perempuan semua tengah minum petang tau dekat dewan makan. Chah pula masa tu tengah pakai telekung sebab dia malas nak tukar tudung. Dia pakai je lah telekung lepas solat asar tu. So tengah semua orang makan, sembang-sembang, tiba-tiba Hana menjerit sekuat hati dan jeritan tu mengejutkan seluruh dewan tu. Kawan-kawan yang duduk sebelah terus pegang Hana, tapi keadaan Hana ni makin teruk. Sekejap dia menangis, sekejap dia gelak, sekejap dia menjerit. Sampailah akhirnya beberapa pengawas asrama bawa Hana ke dewan tengah. Masa tu lah Chah pun turut membantu. Dia minta seorang pelajar pergi ambil air kosong. Lepas tu dia mulalah baca Al-Fatihah, ayat kursi dekat air kosong tu. Tapi yang paling berani masa tu adalah seorang junior tingkatan 2 yang kita panggil Yaya, bukan nama sebenar. So Yaya ni memang jenis yang tak takut tau. Dia terus duduk depan-depan Hana tu. Dia cabar benda yang merasuk Hana tu. Dia kata, kau buka mata sekarang. Sebab masa tu Hana macam tutup mata sambil dia meracau histeria kan. Lepas tu dia kata, kau tengok aku, kenapa kau masuk badan kawan aku? Apa kau nak? Tiba-tiba Hana buka mata weh. Dan suara yang keluar bukan lagi suara Hana. Dia kata, aku nak dia, lepaskan aku. Berulang kalilah suara tu menjerit sambil ketawa.
Masa tu bulu roma semua orang dah mula naik kan. Air yang dibacakan, ayat-ayat suci pun cubalah diberi minum dekat Hana dan benda tu melawan guys. Setiap kali air didekatkan ke mulut Hana, dia akan sembur balik. Dia sambil dia ketawa, lepas tu dia ejek siapa yang tengah baca surah-surah, sampailah akhirnya Cah renjiskan air tu dekat badan Hana. Barulah makhluk tu macam mula menggelupur tau. Dia menjerit, meronta-ronta dan tak lama kemudian Hana pengsan. Dan bila dia sedar semula, semua orang tanya apa yang berlaku kat dia. Dan menurut Hana, sebelum kejadian, dia tengah jalan dekat belakang asrama perempuan yang ada kawasan tanaman buah-buahan tau. Dan dekat situlah dia ternampak sesuatu. Dia bertentang mata dengan benda tu. Aku dah goosebump tiba-tiba ni. Lepas tu dia tak ingat dah apa-apa. Dan yang menyeramkan, Hana mengaku gangguan tu sebenarnya bukan kali pertama. Dia pernah bagi tahu yang arwah ayah dia dulu sebenarnya pernah bela saka, dan selepas kematian ayah dia, benda tu cari waris baru guys. Sampai sekarang Cah memang tak tahu apa jadi kat Hana. Sebab mungkin benda yang dia bertentangan mata tu adalah saka ayah dia yang tengah follow Hana ni. Mungkin the next waris kan. So Cah memang tak tahu sama ada Hana ni berjaya bebas sepenuhnya daripada saka tu ataupun tidak. Tapi yang pasti hari tu memang antara kejadian yang paling menakutkan yang pernah berlaku depan mata dia sendiri. And korang tahu tak, selepas kejadian Hana, keadaan dekat asrama memang makin tak tenang. Masih lagi melibatkan Hana, tapi kali ni situasi dia lebih kelam kabut tau. Masa tu lepas solat maghrib pula. Semua pelajar tengah makan malam dekat dewan makan macam biasa. Tiba-tiba Hana menjerit lagi, dan jeritan dia kali ni lebih kuat daripada sebelum ni. Dan belum sempat semua orang faham apa yang tengah berlaku, beberapa pelajar lain dah mula menangis dan meraung. Kiranya dah start histeria berjangkit. Dalam masa beberapa minit je korang, suasana dewan makan tu terus jadi huru-hara tau. Pelajar yang tak terkena gangguan, diorang diarahkan untuk pergi ke surau dengan segera. Tapi ada seorang kawan Cah ni yang sangat rapat dengan adik angkat dia. Kebetulan adik angkat dia ni antara yang terkena histeria. Jadi dia pun nak tenangkanlah adik angkat dia ni. Pegang tangan kan, tanya okey ke tak. Tapi tak sampai beberapa minit, dia sendiri pula terkena. Terus berlari keluar dari dewan makan tanpa selipar. Memang berkaki ayam lah, laju dia lari kan. Dan yang buat Cah ni panik, kawan dia ni atlet sekolah. Bayangkanlah laju macam mana dia lari kan. So Cah memang terus kejar sampai dapat pegang tangan dia. Tapi masa tu memang bukan diri dia dah guys. Dia cuba tendang Cah, cuba lepaskan diri. Suara dia pun dah berubah jadi garau wow. Dia kata, lepaskan aku. Cah kata dia terus peluk kawan dia tu kuat-kuat sambil ulang berkali-kali, bangun, tak ada apa, bangun. Tapi benda tu tetap meronta-ronta. Nasib baik kawan dia ni kecil orang dia kan. Kalau tak memang susah nak heret masuk semula ke dewan tengah, dia kata. Tapi dalam masa yang sama, dekat surau pula, semua pelajar yang tengah baca Yasin ramai-ramai tu, ada yang menangis, ada yang ketakutan, ada yang langsung tak sempat lagi nak makan, nak habiskan makan malam kan. Jadi Hana pula dibawa ke surau oleh warden. So menurut pelajar lain, dekat surau Hana ni, dah seram dekat surau Hana tu, Hana dah mula menari tubuh dia lentik sangat dengan cara yang sangat seram. Sampai akhirnya pihak sekolah terpaksa panggil ustaz dari luar tau untuk membantu diorang ni. Malam tu memang seluruh asrama berada dalam keadaan yang sangat-sangat tegang. Tak ada siapa pun yang berani bercakap kuat, tak ada siapa pun yang berani bergerak seorang diri. Lepas semua reda dan selesai solat isyak sekali, semua pelajar diarahkan balik ke dom masing-masing. Tapi masa berjalan balik tu, ada seorang junior ni yang rapat dengan Cah. Nama dia Wani. Tiba-tiba Wani cakap, Wani ni antara pelajar yang pernah terkena histeria lah sebelum ni. Dan selepas kejadian tu, dia dikatakan dah start nampak benda-benda tu. Kira hijab dia terbuka tanpa dia nak lah kan. Tanpa sengaja. Masa berjalan balik ke dom tu, Wani pegang lengan Cah ni sangat-sangat kuat tau. Tiba-tiba je. Lepas tu dia kata, benda tu ada dekat atas. Sambil jari dia tunjuk ke arah bumbung dom. Cah pun tengok, tapi tak nampak apa-apa. Dia cuba tenangkan Wani kan. Tak ada apa-apa, akak ada ni. Tapi Wani masih pandang ke atas. Muka dia dah makin pucat. Lepas tu Cah tanya, dia tengah buat apa?
Allah, jawapan Wani ni yang buat meremang. Dia cakap, dia tengah cangkung. Dia tengah pandang kita. Time ni Wani dah menangis dah korang. Cah pun dah tak tahu nak buat apa. Dia cuma pandang ke arah yang ditunjukkan Wani tu sambil dia berdoa lah dalam hati kan. Sampailah hari ni dia tak tahu benda tu betul-betul pergi ataupun tak. Dan dia tahu malam tu memang semua pelajar diarahkan berkumpul dan membaca surah Al-Mulk sebelum tidur. Dan ramai yang tidur dalam keadaan ketakutan malam tu. Tapi gangguan dekat asrama tu tak berhenti setakat tu. Satu hari ada warden ni kongsi satu cerita yang berlaku dekat junior-junior yang tinggal dekat atas tau. Dekat tingkat atas. Masa tu beberapa orang junior masih berjaga lewat malam. Sebab ada yang tengah baca novel, ada yang baca komik, ada yang study. Tiba-tiba diorang terdengar bunyi ketukan dekat tingkap. Lepas tu ada suara yang memang diorang yakin tu suara warden. Suara tu cakap, kenapa belum tidur lagi? Cepat tidur. Dan disebabkan takut kena marah, diorang pun teruslah tutup buku dan tidur. Keesokan harinya barulah diorang sedar sesuatu yang pelik. Bilik diorang ni kan ada dekat tingkat 2 dan tingkap yang diketuk tu pula sebenarnya menghadap ke ruang kosong. Tak ada balkoni, tak ada tangga, tak ada laluan guys. Jadi persoalannya kalau memang betul ada orang ketuk tingkap malam tu, macam mana dia ketuk? Macam mana dia boleh berdiri dekat luar tingkap 2? Sejak hari itulah junior-junior tu memang terus tidur awal. Tak berani dah nak berjaga malam. Aku betul-betul meremang dengan kisah asrama dia ni tau. Korang, ada lagi kisah yang lebih menyeramkan. Kali ni berlaku dekat kampung. Kisah ni melibatkan kes kerasukan yang disaksikan sendiri oleh Chah. Masa tu keluarga dia balik kampung kat Pahang sebab mak saudara dia nak kahwin. Diorang ni sampai beberapa hari lebih awal lah untuk bantu persiapan majlis kan. Kawasan kampung tu pula memang agak pedalaman. Keliling rumah tu penuh dengan pokok getah, kebun sawit dan hutan tau. So nak dijadikan cerita, sepanjang diorang ni ada dekat sana, bilik yang Chah tidur ni ada sesuatu yang pelik. Setiap hari bila bangun tidur, dekat atas katil mesti ada pasir. Mula-mula dia marah adik-adik dia tau. Dia ingatkan semua naik katil tanpa kibas kaki dulu. Tapi walaupun dah kibas kaki kan, dah sapu katil, pasir tu masih muncul tau. So satu petang, masa semua orang tengah sibuk dekat luar rumah, Chah ni duduk sorang-sorang dalam bilik. Dia tengah baca Wattpad tau sambil dia dengar lagu guna earphone. Tiba-tiba dia dengar bunyi yang pelik dari arah belakang rumah. Macam bunyi orang tengah merengus ataupun bunyi menyembuh. Macam diselang-seli dengan bunyi kain yang dilibas dengan kuat. Bunyi tu memang cukup jelas tau walaupun dia tengah pakai earphone. Maksudnya agak kuat lah sebenarnya bunyi tu kan. So masa tu dia memang terus meremang. Dia terus keluar dari bilik. Dan bila keluar, dia nampak hampir semua saudara mara dia tengah baca Yasin. Mak dia pula diam sambil dia terus baca tanpa pandang Chah ni. Dan dekat sebelah mak dia ada seorang makcik dia yang tiba-tiba mula menangis macam tengah lawan sesuatu. Mulut dia terkumat kamit, tubuh dia menggigil. Dan tak lama lepas tu mak saudara yang bakal berkahwin pula mula kerasukan. And menurut Chah, walaupun mak saudara dia ni bertubuh kecil, kurus kan, 4 orang dewasa terpaksa pegang dia. 4 orang tau. Korang bayangkan kuat macam mana tenaga yang keluar masa tu. So masa kerasukan tu memang kecoh gila rumah kan. Orang yang baca Yasin pun terus baca tanpa henti. Yang lain pula cuba bantu pegang mak saudara dia yang meronta-ronta tu. Yelah, weh, lampu dah habis bateri weh, aku takut. Weh. Lagi sikit lagi cerita dia tahu korang. Bismillahirrahmanirrahim. Masa tu pakcik dia yang dikenali sebagai Pakcik Yop memang dipanggil untuk bantu merawat tau. Sekejap. Okay, aku terpaksa buka pintu sebab seram gila. Bilik kamar sumpah seram. So Pakcik Yop ni memang orang yang biasalah bantu kes-kes gangguan macam ni. Jadi bila dia dah sampai, dia terus tengok keadaan mak saudara Chah ni. Dia cakap benda ni pandai bersilat. Masa tu mak Chah pula menyampuk. Dia kata, Chah pun pandai silat. Terus Chah jawab kan, mama ni baru belajar kot. Oh, Aisyah ni pun pandai bersilat. Hebat gila. Tapi suasana kembali serius bila Pakcik Yop ni keluarkan garam kasar dan lada hitam. So lepas dibacakan ayat-ayat tertentu, dia minta semua orang letakkan garam dan lada hitam tu pada tapak tangan dan tapak kaki mak saudara Chah. So masa Chah cuba buka genggaman tangan mak saudara dia tu,
Memang benda tu genggam kuat gila weh. Sangat kuat, seolah-olah memang tak nak dilepaskan lah. Tapi akhirnya diorang berjaya juga membuka tangan tu dan letakkan lada hitam yang telah dibacakan surah tu. Dan masa itulah sesuatu yang pelik berlaku korang. Tubuh mak saudara dia ni tiba-tiba menggelupur, meronta-ronta dengan sangat kuat, seolah-olah macam benda yang berada dalam badan tu dah tak tahan. Tak tahan dengan lada tu ke apa kan, bacaan-bacaan yang dibaca. Dan keadaan berlarutan agak lama sebelum akhirnya mak saudara dia ni pengsan. Pengsan sebab dah terlalu letih korang. Semua orang masa tu memang dah penat sebab dah hampir lewat malam dah. Ramai yang cuba berehat tapi bagi Chah malam tu belum berakhir lagi sebenarnya. Disebabkan takut, dia tak sanggup dah tidur dalam bilik belakang yang selalu berpasir tu tau. Dia pilih untuk tidur dekat ruang tamu bersama dengan saudara mara dia yang lain. Tapi masalahnya, dah tidur ramai-ramai pun tak boleh tidur juga. Sepanjang malam lah dia dengar bunyi dari atas bumbung zinc rumah kampung dia tu. Bunyi berlari, bunyi macam benda melompat. Kadang-kadang bunyi macam orang campak pasir dekat atas bumbung. Entah macam mana akhirnya dia tertidur juga. Keesokan paginya, perkara pertama yang dia buat adalah dia keluar rumah, dia periksa kawasan sekeliling and dia tengok atas bumbung. Dia tengok juga kawasan pokok-pokok yang berhampiran kan, kalau betul ada buah jatuh ke apa ke. Tapi tak ada weh. Malam tadi punya kencang kan, kuat gila, macam-macam bunyi. Bila esok pagi dia check memang tak ada benda pun. So hari tu semua orang sambung lah buat persiapan kahwin macam biasa. Buat rewang lah, masak-masak, pasang kemah, gelak ketawa, seolah-olah macam tak ada apa yang berlaku malam tadi tau. Tapi bila malam menjelma lagi, kerasukan tu berlaku lagi dekat mak saudara dia, dan kali ni lebih teruk. Menurut Pakcik Yop, diorang ni bukan tengah tentang satu jin, bukan juga dua, tapi satu kampung makhluk yang dikatakan masuk dan keluar tubuh mak saudara dia ni. Weh, ni cerita berat weh. Aku betul ke nak sambung cerita ni? Okay, sebab tu setiap kali mak saudara dia pengsan kan, diorang memang akan berjaga tau. Berjaga malam, takut benda tu masuk lagi. Chah ditugaskan duduk dekat belakang mak saudara dia untuk orang yang membantu mengawasi keadaan. Dan setiap kali mak saudara dia menjerit, setiap kali tubuh dia tiba-tiba menegang, setiap kali suara dia tiba-tiba berubah, diorang memang tahulah ada something yang tengah berlaku kan. Dan menurut cerita orang-orang tua yang berada dekat situ, kawasan sebelah rumah mak saudara dia ni dipercayai merupakan penempatan makhluk-makhluk tersebut. Memang tempat kampung jin tu. Kiranya sebelah tu kampung jin lah. Dan apa yang lebih pelik, ada satu makhluk yang dikatakan menyerupai tangki air. Menyerupai tangki air. Selalu kita dengar menyerupai manusia, menyerupai haiwan. Ni menyerupai tangki air. Aku tak boleh bayangkan. And Chah sendiri pun pelik tau dengar cerita tu. Sebab biasanya orang selalu dengar jelmaan ular kan, harimau. Tapi betul ataupun tidak, hanya Allah sahajalah yang tahu. Wallahualam. Apa yang pasti, lepas beberapa sesi rawatan, keadaan mak saudara dia ni akhirnya semakin pulih dan majlis perkahwinan tu pun berjaya diteruskan tanpa ada gangguan yang besar. Cuma itulah pengalaman 2 malam yang memang tak dapat dilupakan sampai sekarang korang. Dan selepas tamat sekolah, Chah ni masuk universiti. Dekat universiti pula dia berdepan dengan satu gangguan yang pelik. Gangguan yang misteri, which is lebam-lebam. Masa tu dia tinggal sebilik dengan seorang kawan dia yang memang suka berjaga malam tau. Kalau tak, dia memang melepak dekat tangga sampai pukul 2-3 pagi lah. Dia akan berborak dengan kawan-kawan kelas dia. So satu hari, kawan dia tunjukkan something dekat Chah, yang badan dia penuh dengan lebam. Bukan 1-2 tapi banyak. Lebam yang muncul tanpa sebab. So bila Chah tanya sakit ke tak, dia cakap tak sakit pun. So itu yang membuatkan Chah ni rasa pelik. Sebab biasanya kalau terhantuk kan, terlanggar apa-apa ke, mesti sakit punya. Tapi lebam ni langsung tak sakit. Jadi Chah pun suruhlah kawan dia ambil wuduk, baca Al-Fatihah, ayat kursi sebelum tidur. Bagus juga Chah ni kan. Dia juga bagi minyak kasturi kijang yang pernah dihadiahkan oleh ayah dia tau. Jadi setiap malam sebelum tidur, diorang akan sapu minyak tu, baca ayat-ayat pelindung. Tapi tak lama lepas tu, Chah sendiri pula mengalami benda yang sama. Kejadian tu berlaku selepas satu aktiviti gotong royong dekat sebuah masjid dekat luar kampus tau. Masjid tu betul-betul bersebelahan tanah perkuburan. Lepas dah seharian penat kerja, Chah pun baliklah ke college. Teruslah tidur tanpa dia mandi. Dia memang lupa tau sebab penat sangat. Bila dia bangun, dah petang dan dia masuk bilik air, dia ternampak 2 kesan lebam.
Satu kat lengan, satu lagi dekat peha. Sedangkan dia langsung tak ingat dia ada terlanggar apa-apa. Masa tu lah dia dah start tahu dah. Dah mula dah ni, dia kata. Dan malam tu juga dia terus ambil wuduk, baca ayat kursi dan sapu minyak kasturi sebelum tidur. So adakah lebam tu ada kaitan dengan gangguan ataupun sekadar kebetulan? Okay guys, ini pengalaman yang berlaku dekat tunang Chah pula. Dan yang ini antara kisah yang paling lama menghantui keluarga dia orang. Masa tu Chah tengah buat apa ni orang kata, intern, latihan industri kan, dekat dengan rumah tunang dia. Jadi kalau esok cuti ataupun ada masa lapang, dia memang kadang-kadang akan bermalam dekat rumah tunang dia sebab keluarga tunang dia ni pun memang dah kenal rapat dah lah. Tapi sepanjang tempoh tu, ada satu perkara pelik yang selalu berlaku dekat tunang dia. Setiap malam tau, hampir setiap malam. Bila jam melepasi pukul 12 malam, dia akan mula sesak nafas. Bukan sesak biasa tau, memang sampai tak boleh nak tidur, sendawa berkali-kali, macam ada angin yang tersekat dalam badan. Kadang-kadang sampai terpaksa kejutkan mak dia tengah-tengah malam sebab memang terlalu tak boleh nak bernafas, tak selesa. Dan yang peliknya, bila tunang dia tu tidur dengan mak dia, keadaan akan jadi lebih tenang, boleh tidur semula. So diorang dah pergi klinik, dah pergi hospital, doktor mengesahkan yang dia ada masalah GERD. GERD. Jadi diorang pun ikutlah semua nasihat yang diberikan. Dia kena berhenti merokok, berhenti vape, makan ubat, jaga pemakanan. Tapi masalah tu tetap berlaku. Dan yang peliknya, hampir selalulah berlaku selepas tengah malam tu. So satu malam, mak tunang dia ni minta Chah buatkan air halia. Kononnya macam nak buang angin lah dalam badan. Jadi Chah pun buatlah macam biasa. Tapi sebelum bagi tunang dia minum, dia bacalah Al-Fatihah, ayat kursi dengan 3 kul dalam air tu. Lepas tu dia hembuskan bacaan tersebut dalam air tu. Malam tu korang, tunang dia memang tidur dengan tenang, tak sesak nafas langsung, dah tak sendawa berlebihan, tak terjaga dah tengah-tengah malam. Dan keadaan tu berterusan setiap kali dia buat perkara yang sama tau. Sampailah akhirnya mak tunang dia ni mula rasa ada something yang tak kena. So diorang panggil lah seorang saudara yang dikatakan pandai sikit lah dalam bab rawatan Islam ni. So masa sesi rawatan dijalankan, Chah tak ikut sebab dia tertidur kan lepas penat kerja intern tu. Tapi keesokan harinya dia diberitahu memang benda ni mengejutkan. Menurut perawat tersebut kan, ada makhluk yang mendakwa tunang Chah ni ada hutang dengan seseorang dan suara yang keluar masa rawatan tu bercakap dengan pelat yang agak pelik. Kononnya macam hutang tu sebanyak RM1,000 tau. Dan bila dengar benda tu, tunang Chah ni terus termenung. Dia macam teringat something. Siapa yang pernah bagi dia duit? Siapa yang pernah tolong dia dulu kan? Dan akhirnya dia teringat ex-girlfriend dia ni masa zaman sekolah pernah tolong dia repair motor. Tapi tak tahulah kan Kang, fitnah pula. Tapi tu je yang dia boleh fikir pun. Selepas beberapa kali sesi rawatan, keadaan tunang Chah ni makin baik. Dia tak perlu lagi lah berulang alik ke hospital pukul 1-2 pagi. Tak perlu lagi tahan sesak nafas setiap malam. Dan Chah pun tak perlu lagi teman dia ke hospital dalam keadaan mengantuk sebelum pergi kerja esoknya kan. Tapi macam ada something yang menghantar lah rupa-rupanya. Cuma ustaz tu tak bagi tahu siapa. So Allahualam. Tapi pelik kan? Hutang. Kenapa benda tu nak sebut hutang? Oh my god. So, kisah seterusnya ni lama ni, entah 1 jam cerita aku kali ni. So, tak apa, kita cerita je. Sebab Chah pun dah kongsikan pengalaman ni kan. So, kisah seterusnya datang daripada mak tunang Chah sendiri yang dipanggil Cik Na. Dan menurut Chah, masa muda dulu, Cik Na ni memang terkenal dengan kecantikan dia. Kulit putih, badan pun langsing. Dan memang ramai lelaki yang minat dengan mak tunang Chah ni. So masa tu Cik Na bekerja di sebuah stesen minyak. So ada satu hari masa dia tengah ambil bayaran daripada seorang customer lelaki yang agak berusia, lelaki tu tiba-tiba sentuh pergelangan tangan Cik Na. Seolah-olah macam sapu something tau korang. Mula-mula Cik Na tak perasan, tapi beberapa saat tu kan dia macam terbau something yang wangi sangat dekat tangan dia. Wangi yang memang luar biasa bagi dia. Dan walaupun dah cuci berkali-kali, bau tu tak hilang tau. Time tu dia dah start panik sebab orang-orang tua percaya ada amalan tertentu kan yang menggunakan minyak dagu untuk memikat seseorang. So benda tu memang dah macam alamak, ni bau apa ni kan, tak aku kena minyak dagu kan. Nasib baiklah keluarga dia ni cepat bertindak.
dan terus dapatkan rawatan tau. Alhamdulillah tak ada perkara buruk lah yang berlaku. Tapi kisah Cik Na tak berakhir kat situ ya. Lepas dia berkahwin dan berniaga makanan ringan dekat area kawasan sekolah rendah, dia berdepan lagi sekali dengan pelbagai gangguan, dan menurut Chah, ada seorang peniaga lain yang mula menjual barang yang hampir sama tau, which is aiskrim, jajan, macam-macam lah untuk budak-budak sekolah rendah. Dan masa awal-awal tu diorang tak fikir apa-apa tau, macam persaingan dalam perniagaan biasalah kan. Tapi lama kelamaan jualan Cik Na ni memang merosot, tapi merosot yang mendadak tau. Pelanggan yang sebelum ni ramai tiba-tiba tak ada. Kanak-kanak yang selalu membeli ni seolah-olah macam tak nampak gerai dia ni, memang lalu je. Jadi keadaan makin pelik bila Cik Na ni mula mimpi diterkam harimau. Dan lepas dapatkan rawatan, dia dikatakan ada gangguan yang menyebabkan pandangan orang ramai terhadap gerai dia ni seolah-olah ditutup lah. Weh, cerita ni sumpah sama macam ayah Kamal. Ayah Kamal pula jual murtabak pun kena sihir juga sampai orang tak nampak gerai kita orang ni beberapa minggu tau. Apa yang membuatkan Chah teringat sampai sekarang adalah perubahan pada wajah Cik Na masa tu. Dan menurut dia, wajah Cik Na kusam, gelap, nampak sangat letih. Yes, exactly weh, sama dengan bapak Kamal. Ayah Kamal waktu tu letih gila tau, padahal tak buat apa-apa. Dia macam benda tu tak kasih ayah Kamal ni pergi kerja. Wajar gila kan. So selepas beberapa sesi rawatan dan air penawar pun diberikan, keadaan pun semakin pulih sedikit demi sedikit lah, dan akhirnya perniagaan kembali berjalan seperti biasa. So bila dengar cerita ni, Chah kata memang satu benda yang dia belajar adalah kalau berniaga ni kan, sainglah secara sihat. Sebab dengki dengan iri hati ni hanya akan merosakkan diri sendiri. Tapi guys, kisah terakhir yang Chah nak kongsikan ni sebenarnya baru berlaku beberapa bulan sebelum dia hantar kisah ni dekat Kamar. Dan berlaku dekat tempat kerja mak dia sendiri tau. So ni cerita mak dia pula. Mak dia ni kerja shift malam dekat kantin sebuah kilang lah. Masuk kerja pukul 7 malam dan balik sekitar pukul 5 pagi. So ada satu malam ni, salah seorang kawan kerja mak dia yang kita panggil Kak Nas tengah potong sayur. Masa tu dalam pukul 2 pagi lah. Kawasan kantin time tu dah hampir kosong tau. Lampu dekat ruang makan pun banyak yang dah ditutup. Tiba-tiba ada seorang lelaki ni dipercayai ada seorang lelaki ni, dia pekerja kilang, dia datang ke kaunter, dia minta makanan, dan Kak Nas memang nampak dengan jelas kelibat lelaki tu. Jadi dia pun masuklah ke dapur dan bagi tahu seorang lagi pekerja nama dia Kak Ila supaya bungkuskan makanan untuk lelaki tu kan. Dan tak sampai beberapa minit, Kak Ila keluar dengan makanan yang dah disiap bungkus tu, tapi tak ada sesiapa. Lelaki tadi hilang. So diorang sampai cari sekeliling kan, tapi tak jumpa. Padahal kalau betul dia berjalan keluar, mesti nampak kan. Sebab kawasan tu memang terbuka. Masa tu Kak Ila mulalah mengusik kan. Ayo kau, siapa tu tadi? Terus muka Kak Nas ni berubah. Dia memang jenis yang agak penakut, dan tak lama kemudian dia nangis tau. Walaupun bukan histeria, tapi dia memang nampak terganggu. Akhirnya diorang bawa dia berehat dalam pejabat, dan lepas keadaan reda, semua sambung kerja macam biasa. Tapi kejadian pelik malam tu rupanya belum habis. Tak lama kemudian, seorang lagi pekerja yang dipanggil Kak Nap, diorang ambil kotak untuk dikitar semula, dan kawasan tempat simpan kotak tu agak licin sebab ada air daripada ayam yang diorang tengah defrost, nyah beku kan. So masa tu Mak Chah ni tengah masak. Secara kebetulan lah dia ternampak sesuatu, which is ada satu bayangan hitam tapi sekilas je berdiri dekat belakang Kak Nap. Mak dia pun pandang kan, kemudian pandang semula ke arah masakan tu. Tak sampai sesaat kemudian, bam, Kak Nap terjatuh. Memang terduduk atas lantai, menjerit kesakitan. Dan bila ditanya macam mana boleh jatuh ni, Kak Nap kata ada orang macam sergah dia dari belakang tau. Dan dia terkejut, hilang imbangan badan dan terus jatuh ke atas lantai yang licin tu. So itulah pengalaman seram dekat kawasan kantin mak dia Bapak lah. Tapi korang banyak betul pengalaman Chah ni kan. Dia macam memang ceritakan
kisah-kisah seram yang berlaku surrounding dia dan yang berlaku depan mata dia juga. Apa pun terima kasih banyak-banyak sebab Chah sudi kongsi kisah ni yang sangat panjang dan penuh misteri dengan peminat creepy sekalian. Kita orang memang suka dengar kisah-kisah seram macam ni. Lagi pelik lagi kita orang suka. Dan kepada korang yang sedang menonton, thank you yang dah tengok video ni sampai habis. Siapa yang nak share cerita seram boleh email dekat kamarinawork29@gmail.com. Thank you again Chah. Semoga Chah dan orang sekeliling Chah, keluarga Chah dilindungi Allah dan dilindungi dari segala kejahatan. So thank you yang dah tengok video ni sampai habis. For those who are new to my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye! You seem so scared. All I wanted to do was play with you.